Nak belajar lah cara mana surah, sirah, sarirah semaya ada hakikat ilmu. Belajar ni, dakwah ni tanya ulama, tanya orang tahu. Mana apa ni Amiti rahimahullah rahmatullah biasa ayat semua kata dakwah kalau sengai dengan ulama, awak tak padu dengan ulama, awak sombong dengan ulama, dakwah ni akan jadi sesat. Satu hari jadi sesat. Bangga dengan ilmu tapi tak hadir, tak hafal dengan ulama. Orang rasa puas hati, kata Imam Ghazali, puas hati dengan ilmu diri sendiri telajak, ia tak mesyuarat dengan ulama, tak paling ulama, ilmu nak bawa kepada kesesatan. Ilmu di tangan Allah, ilmu ni orang panggil satu nur, cahaya Allah Ta'ala. Pas nur tak akan masuk dalam orang besar, orang megah, orang sombong. Payah tak siapa dengan ulama, ia je sombong. Colek sendiri, kaji sendiri, cuba belajar sendiri, hak ni yang mana pelaga, orang lain tak dengar dah, hak kita seorang. Ilmu ni nak bawa pergi kepada kesesatan. Orang bangga dengan harta benda, kekayaan, dia tak heran, dia lekeh pada orang miskin. Dengan kekayaan ni satu hari dia berasa sesak sekali di hati dia, rasa tak cukup. Allah rapah berasa nikmat mencukupi qanaah akan habis di hati dia. Sebab tu tuan-tuan, halusi kerja ni. Kita nak rasa mencukupi. Nak timbul rasa saudara kasih sayang, nak gapo kerana Allah, keikhlasan, latihlah diri tuan-tuan, latihlah diri kita, belajarlah menuntut ilmu, hafal dengan ulama. Jangan tinggal walaupun sejakah. Gapo lagi je dakwah, tanya, paling tanya ulama dekat kita. Sebab tu dakwah ni ia tak bayar masail. Bukan tak main lah. Ia infiradi, sebab dakwah ni ia dunia. Kalau main buat bincang masa tak saya tak nak pergi Malaysia, nak lakah tubik daripada Pengguluh ni pun menetes demo lah. Kecek masa kita ngaji mana, demo ngaji mana. Tok guru kita, tok guru besar, ulama besar lah. Demo pun ulama besar. Tok guru kita buat gini, ni tok guru kita buat gini. Pakai akid tok guru. Hak nak lakah negeri tak boleh, nak lakah masjid tak boleh, buku masa je. Sebab tu dakwah ia tak ada main masail dengan umumi, ia main fadail, fadilat wiko umat fadilat. Oh nayuk fadilat nayuk ni kalau ning duk sini fadilat. Oh poka mekai orang jual, oi fadilat orang jual ni gini. Kalau main masail orang tak serkat. Ia tak supo dah. Lebih-lebih lagi orang macam keras kita so yang kena orang lain tak kena. Sorakah negeri lah kau cangwak pun mungkin demo dah. Dakwah mau demo kalau kerah macam ni. Tak kena berlaku salah bih orang lain ni. Fadilat apa fadilat? Boleh buat tak? Boleh tak? Lewat lagi fadilat ni. Mudah-mudah. Mula daripada mudah, cari sendiri. Masail tanya ulama. Tak boleh tinggal masail. Sebab nak betul kiri kanan dengan masail. Fadail untuk tolak kita kepada jalan yang baik. Tolak. Nak buat tak kena. Nak lekak ke mana? Ulama ada. Syafi'i, ulama Syafi'i. Hanafi, ulama Hanafi. Hambali, ulama Hambali. Maliki, ulama Maliki.